Azmin, Ketua Pembangkang Selangor tu bagi dekat PAS lah. Sebab aku nampak macam ramai lah orang tarik sokongan dekat kau. Sebab apa aku kata macam tu? Sebab dalam bersatu ni kebanyakannya sokong Hamzah. Hampir semua ketua bahagian ni sokong Hamzah. Nak Hamzah ganti Muhyiddin Yassin. Azmin Ali ni tim Muhyiddin Yassin. Hamzah ni dia takkan berani lah nak ambil alih tempat Muhyiddin. Melainkan ada orang kuat di belakang dia yang sokong dia. Aku dengar cerita Presiden PAS pun sokong Hamzah. Lebih sokong Hamzah daripada Muhyiddin ni. Jadi Azmin ni dia ada dalam blok minoriti daripada Parti Bersatu. Dia bukan blok Hamzah. Tunggu masa nak kena cantah dengan tim Hamzah ya. PN ni di Selangor ada 22 adun. 11 adun daripada Parti PAS, 11 adun daripada Parti Bersatu. 11 adun daripada Parti PAS ni tentu-tentulah akan ikut presiden dia. Presiden dia suka siapa? Suka dekat Hamzah, tim Hamzah. Bukan suka dekat Azmin ni. Azmin ni tim Muhyiddin Yassin. Jadi kat situ kita nampak Azmin ni dah macam tergantung tau. Itu pun kalau 11 adun daripada Parti Bersatu ni semua menyokong Azmin. Aku yakinlah mesti ada 2-3 orang adun daripada Parti Bersatu ni tentu-tentulah tak sokong Azmin ni. Jadi Azmin sekarang ni dah tak solid.